baju raya kemain berpasang-pasang. Duit raya tebal. Ronok kan jadi diorang? Ada satu brand baju raya ni memperuntukkan 10 juta ringgit untuk influencer marketing tahun lepas. Banyak betul duit orang Malaysia time-time raya ni kan. Salam Aidilfitri kepada semua yang menyambut. Bukan main meriah raya korang tahun ni kan. Tapi hari ni aku nak ajak korang tengok jauh ke depan kejap. Tengok member-member yang raya tahun ni. Level lain. Kereta baru. Baju raya kemain berpasang-pasang. Duit raya tebal. Ronok kan jadi diorang? Nak tak aku bagi tips apa yang korang kena ada untuk start bina empire korang? Tak payah beli kilang. Tak payah upah orang. Korang cuma perlukan 3D printer. Kita ni manusia. Siang hari memang barai sikit. Nak drop, lapar. Tapi 3D printer, dia tak puasa bro. Dia tak tidur. Dia tak reti-erti penat. Apa 3D printer boleh buat? Yang pertama, print stok acuan kuih raya yang rare, prototype butang baju Melayu yang tak ada jual pun kat kedai. Baru sikit idea baju. Bulan Syawal ni, jadikan bulan transformation. Biar pagi raya nanti, masa orang lain sibuk melarang tayang baju baru kat Instagram, kau pula sibuk tak menang tangan. Reply order masuk menderu-deru. Raya tahun ni, mungkin kau pembeli. Tapi bayangkan raya tahun depan, kau tak sempat raya sebab bisnes kau tengah boom. Baju baru boleh beli. Tapi bisnes yang maju kena bina dari sekarang. Menang senyap-senyap next year could be you.